mungkin apa yang dituduh Tok Sri Anwar buat selama ni memang betul fitnah kot, sebab dia berani buat sumpah laknat. Kalau tidak, mana dia berani? Kalau tidak, dia dilaknat di dunia dan di akhirat. Takkan dia buat kalau dia berani buat sumpah laknat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecoh pula hari ini Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim memfailkan permohonan ke mahkamah untuk mengesahkan sama ada beliau mempunyai imuniti untuk tidak disaman oleh bekas pembantunya Yusof Rawta daripada saman sivil. Kerana katanya kalaulah beliau disaman dan dibicarakan di mahkamah atas saman sivil ini atas dakwaan bahawa melakukan gangguan seksual terhadap Yusof Rawta, ia boleh mencaskan reputasi dan juga pentadbiran kerajaan. Jadi peliklah macam mana pula seorang Perdana Menteri yang melakukan reformasi dan sebelum ini cukup hebat minta supaya saman beliau ke depan di mahkamah atas kalau beliau tuduh kita dulu, beliau tuduh kita Perikatan Nasional terima dana judi, kalau tak puas hati saman di mahkamah. Jadi seolah-olah beliau ni berani nak berdepan di mahkamah. Tiba-tiba dalam kes Yusof Rawta ini tiba-tiba nak mohon imuniti, mengesahkan ada imuniti ke tidak untuk tidak disaman kerana takut reputasi tercalar. Sepatutnya berdepanlah di mahkamah lah. Orang saman jawablah di mahkamah. Dan saya yakin bahawa Perdana Menteri kita ni seorang anak jantan yang cukup berani. Dan saya percaya beliau tak buat sebagaimana yang didakwa oleh Yusof Rawta itu. Jadi kalau beliau tak buat sebagaimana yang disaman itu, jelaskan di mahkamah. Tentu sebagai seorang anak jantan, beliau boleh berhujah dengan baik di mahkamah nanti. Jadi janganlah digunakan jawatan ini Perdana Menteri kononnya nak jaga institusi Perdana Menteri ini untuk tidak disaman di mahkamah. Setuju ke tidak, tuan-tuan? Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim dia mohon kepada mahkamah untuk bagi dia kekebalan atau immunity daripada disaman. Ini adalah susulan daripada satu kes saman daripada Yusof Rawta. Siapa yang tak mengikuti kes Yusof Rawta ni, tuan-tuan kena ikut kes ni sebab kes ni very interesting. Dan Yusof Rawta telah saman Anwar Ibrahim. Dia telah mendakwa dan menuduh Anwar Ibrahim ini melakukan serangan seksual kepada dia pada tahun 2018. Dan susulan daripada itu ada perbicaraan untuk kes saman serangan seksual Anwar Ibrahim terhadap Yusof Rawta. Tuduhan yang Yusof Rawta buat ni kepada Anwar Ibrahim ni pada bulan depan, bulan Jun. So tiba-tiba semalam Anwar minta immunity atau kekebalan daripada disaman. Dia pergi mohon kepada mahkamah untuk bagi dia kekebalan ataupun membincangkan persoalan sama ada dia boleh dapat kekebalan ataupun tidak. Dan lepas itu dia minta tangguh kes dia ni. Pandangan saya macam inilah. Saya pun belajar undang-undang dulu. Pada saya tak rasa mana-mana orang yang masuk akal atau mahkamah ke mana-mana lah akan membenarkan permohonan Anwar Ibrahim ini. Saya tak tahulah tapi kalau saya tengok permohonan ini tak masuk akal. No court will probably allow this kind of application, not without pindaan perlembagaan. Tidak tanpa pindaan perlembagaan, sebab dalam artikel 183 Perlembagaan Persekutuan dinyatakan siapa yang ada kekebalan atau immunity ni hanya Agong dan Raja-Raja. Anwar ni bukan Agong dan Raja-Raja kecuali dia nak pindah perlembagaan tu. Artikel 183 kata Agong, Raja-Raja dan Perdana Menteri. Tapi pindaan perlembagaan ini kalau jadi macam itu, pada saya tak masuk akal. Sebabnya kenapa? Sebab kalau begitu Perdana Menteri ni ahli politik. Agong dengan Raja-Raja dia bukan ahli politik. Cuba bayangkan kalau Perdana Menteri yang memegang kuasa eksekutif di Malaysia ni sebagai ahli politik tiba-tiba kebal daripada disaman. So kalau dia menganiaya orang macam mana? Tiba-tiba dia tak boleh disaman. Sebab kononnya dia orang kata argument lawyer ataupun argument pihak Anwar Ibrahim ini kata sebab ini mengganggu tugas dia sebagai Perdana Menteri. Habis kalau seseorang Perdana Menteri itu menganiaya orang, tiba-tiba dia disaman, lepas itu dia lepas sebab dia ada immunity.
Macam mana ceritanya? Ini bukanlah keadilan, ini bukanlah justice. Sebab itu saya rasa benda ini orang kata tak masuk akal dan ridiculous. I don't think the court will allow. So pada pandangan saya, kenapa Anwar Ibrahim ni dia minta benda ni? Satu, saya nampak sebab dia nak tangguh perbicaraan dia itulah. Dia nak submit, sebab bila kita submit kepada mahkamah ini, ia memakan masa. So boleh dia kata, oh sementara awak tengah fikir pasal persoalan-persoalan ini, tangguhlah dulu perbicaraan saya ini. Yang kedua, daripada segi politik, ini saya nak cerita sikit lah. Anwar, bila awak buat macam ni, orang di rakyat biasa terus saja terlintas dalam kepala yang awak ni takut. Yang awak takut sangat tu kenapa, Anwar? Biasa kalau pepatah Melayu kata berani kerana benar, takut kerana salah. So saya nak tanya, awak rasa bersalah ke pasal benda ini? Tiba-tiba pula awak minta immunity. Kalau awak berani, benda itu tak betul, seperti yang awak pun kata nyatakan, oh, ini semua fitnah, ini tak betul lah, orang tuduh ni lah, orang tuduh itulah. Pergilah lawan di mahkamah. Bukan awak kena, ini awak ada sebagai Perdana Menteri, sebagai ahli politik, sebagai Presiden Parti, awak ada resource yang banyak. Lawyer-lawyer awak banyak, dia orang pergi argue. Bukan awak kena pergi prepare sendiri ke apa. So persoalannya orang nampak macam awak takut. Itu nombor satu. Dan ini juga adalah persoalan yang kenapa rata-rata orang Melayu daripada dulu sampai sekarang tak percaya kepada kamu ni, Anwar Ibrahim. Sebab itu kamu tak pernah menang pilihan raya. Itu hari saya dah cakap, PRU baru-baru ini kamu tak menang. Yang kamu jadi Perdana Menteri sebab apa? UMNO kalah banyak. So UMNO terpaksa jadi dibawa jadi AMDAP, terpaksalah menyokong kamu jadi Perdana Menteri. 20 lebih tahun kamu cuba untuk menang pilihan raya, kamu tak menang. PRU 14 kamu menang sebab Tun Mahathir bawa tarik pengundi Melayu 25% sokong PH. Sebelum itu kamu tak pernah dapat pengundi Melayu 25%, kamu dapat berapa persen? 10%, berapa persen? Itu saja kamu dapat. Dan kenapa orang Melayu tak sokong kamu? Sebab benda-benda macam ni lah. Nombor satu, tak usah cerita lah janji yang kamu tak tunai tu. Minyak lah, apa ke benda lah, semuanya. Tiba-tiba ini lantikan politik lah, nepotisme yang kamu juangkan itu hari lah, apa cerita benda itu. Itu tolak tepi dulu. Ini pasal cerita ini. Saya sebenarnya tak suka bawa cerita-cerita pasal masalah peribadi ni, apa personal issue ni, saya tak ini. Tapi kamu ni Perdana Menteri, it affect your credibility and trustworthiness, keboleh percayaan rakyat kepada apa yang kamu cakap. Dahlah banyak janji tak tunai, lepas tu ada perkara macam ini. So saya kena ulas sikit lah berkenaan dengan perkara ini. Dahlah orang Melayu kata-kata tak percaya kamu. Penyokong-penyokong DAP lain cerita. Dia orang ini tak kira lah kamu tak tunai janji ke, kamu kencing basah kepala ke, dia nak kuasa. Dia tak kisah kamu buat ke, kamu tak buat ke. Saya tengok penyokong DAP macam tu. So 90 berapa persen ke apa benda ke penyokong-penyokong ini, dia sokong kamu, dia tak kisah kamu kencing basah kepala dia ke, atau kamu buatlah benda-benda yang dituduh kamu buat itu ke. Contohnya dia tetap undi kamu sebab dia nak kuasa. Tak semua orang Cina sokong DAP ni. Ada MCA, kawan-kawan saya di gerakan, saya ramai orang-orang bukan Melayu yang diorang pun tak sokong DAP. Saya cakap kata-kata penyokong DAP ni, mereka ini kamu buat apa pun dia sokong. Tapi orang Melayu tak macam itu. Orang Melayu dia fikir masalah, ada kalau masalah keboleh percayaan ini, boleh percaya ke tidak ini. Sebab itu dulu saya ingat saya pernah pergi Pematang Pauh dulu. Sebelum PRU 15, saya ingat setahun ke tidak, setahun ke macam tu. Mereka jemput saya berceramah dekat situ. Dan lepas itu saya ingat ceramah saya tu ditonton oleh 1 juta ke 2 juta view dalam internet ceramah saya tu. Lepas itu masa PRU 15, anak kamu bertanding kat situ, dia kalah. Saya dah jangka dia akan kalah sebab orang Melayu tak sokong dia dekat situ. Dia bawa nama kamu, Anwar, di Pematang Pauh, walaupun itu kubu kuat kamu. Kenapa kamu boleh kalah atau anak kamu boleh kalah dekat situ? Sebab orang Melayu tak percaya pada kamu. Di Pematang Pauh, masa saya berceramah itu, sebelum itu ada orang tanya saya,
Syam Jalil, awak percaya ke Anwar ni buat benda-benda yang dituduh tu, dia liwat lah apa benda? Saya kata bukan pada itu, soalan itu bukan pada saya untuk jawab, tapi ini pada Anwar Ibrahim untuk jawab. Saya kata senang cerita macam ni lah. Kita orang Islam, sebagai orang Islam, awak bukan saja bila orang tuduh tu cakap ni semua fitnah, awak kena jangan bagi fitnah ni berleluasa. Satu cara untuk tak nak bagi fitnah ni berleluasa, saya cadang pada ketika itu, buat je lah sumpah laknat. Buat sumpah laknat. Sumpah laknat ini bila kita cadang buat sumpah laknat, awak kata macam-macam, ini dalam hukum itulah, hukum inilah, buat ajalah, apa salahnya? Dia bukan haram buat sumpah laknat ini. Kenapa orang percaya pemimpin lain? Contohnya orang Melayu lebih percaya Tun Mahathir. Dia menang masa dia bawa PH, menang bila dia join PH itu, pilihan raya. Dan orang Melayu lebih percaya kepada Datuk Najib daripada dia percaya pada awak. Sebab Datuk Najib, orang tujuh dia macam-macam, dia 2 kali buat sumpah laknat. Anwar Ibrahim, awak ni banyak orang awak kata orang fitnah awak. Kita suruh buat sumpah laknat, sampai hari ni awak tak nak buat. Buat ajalah sumpah laknat. Awak tak buat ni semua ni. Awak kata, apa yang takut sangat? Ini lagi pula, bila awak disaman, awak suruh court membuat keputusan sama ada awak perlu dibagi imuniti atau kekebalan atau tidak. So di kalangan mata orang-orang Melayu Islam terutamanya, nombor satu, nampak awak ni macam takut lah, penakut. Lepas itu nampak macam awak ni ada something to hide. So Datuk Seri Anwar, sebab itu saya nak cadang untuk leraikan benda ini, tak payah minta immunity. That makes you look more guilty. Buat aja sumpah laknat. Tak payahlah nak hide behind hukum itu, hukum ini, hukum orang itu, hukum apa ni lah. Tak tahulah mana awak dapat hukum tu. Tapi yang setahu saya, ada orang lain buat sumpah laknat. Lepas itu barulah orang kata fitnah itu dikurangkan sikit lah. Sebab orang Islam, orang Melayu, saya dah cakap dulu lama, orang Islam dan orang Melayu ni, orang Melayu lah terutamanya, apa benda kita tak buat, apa benda yang orang Melayu, banyak berdosa-dosa yang orang Islam, orang Melayu buat. Tapi orang Melayu ni 2 perkara yang kita tak buat lah. Nombor satu ialah makan babi. Orang Melayu ni semua benda buat. Apa, ada orang Melayu minum arak, ada orang Melayu buat itu, ada orang Melayu buat ini, tapi makan babi tak boleh. Itu yang paling nombor satu. Nombor 2 adalah sumpah laknat. Sebab sumpah laknat ini, kalau kamu sumpah laknat palsu, bukan sahaja kamu ini dibalas di dunia ini, tetapi di akhirat nanti pun kamu akan dibalas. Tapi kalau kamu nak meleraikan fitnah atau mengurangkan fitnah itu, kamu buat ajalah. Apa yang kamu takut sangat? Kalau tidak, sampai ke bila lah orang tak percaya pada kamu, dia akan affect credibility kamu sebagai Perdana Menteri. So benda ini yang sebenarnya, bila kamu buat benda-benda ini, minta immunity, tak mau buat sumpah laknat, ini yang lebih effect kamu punya effectiveness sebagai seorang pemimpin negara ni. Sebab orang tak percaya pada kamu. Ini bukan hanya orang saman saya, lepas itu saya nak minta immunity. Kalau tak ada immunity, dia affect my ability to function. Itu tak masuk akal. Sebab kalau kamu dapat immunity, lagi orang tak percaya pada kamu. Kamu naik, kalau kamu naik orang boleh, lepas tu orang nak saman balik tak boleh. That will affect the functioning of you as a Prime Minister. So itu yang saya nak cakap lah, Tok Senurul. Saya tak bawa cerita-cerita masalah peribadi ni, bukan style saya lah. Tapi kali ni saya cakap jugalah, sebab dia melibatkan orang kata masa mahkamah. Banyak buang masa mahkamah. Itu dana awam itu. Lepas tu satu lagi, kes awak ni, yang dituduh awak ni, ada mangsa, spesifik individu sebagai mangsa. Dulu awak tuduh orang lain kata salah guna kuasa lah, salah guna dana lah dan sebagainya. Dan itu mangsanya tidak spesifik. Awak kata mangsa pembayar cukai lah, itu general. Tapi bila ada satu tuduhan yang melibatkan ada mangsa spesifik, orang ini kena, katakan orang ini kena rogol, orang ini kena liwat, orang ini kena bunuh, orang ini, itu ada spesifik mangsa. So jenis-jenis kesalahan atau jenayah begini sebenarnya lebih berat daripada jenayah-jenayah
kolor putih. Saya tak cakap jenayah kolor putih itu tak penting. Itu penting untuk disiasat. Tapi bila jenayah ada spesifik mangsa ini sesuatu yang kita tak boleh tepis macam itu sajalah. Kalau Yusof Router berbohong, maka kamu fight dia di mahkamah. Jangan minta immunity. Dan untuk meleraikan kebolehpercayaan ataupun keberkesanan kamu sebagai Perdana Menteri, untuk orang percaya kamu, kamu buat sumpah laknat itu. Saya secara peribadi salah satu sebab daripada dulu saya was-was kepada kamu pasal persoalan-persoalan inilah, Tok Sri Anwar. Orang banyak tanya saya, Syam Jalil, kenapa awak tak ikut aja? Anwar, ikut je lah. Diorang ini ikut, awak boleh dapat macam-macam, dapat jawatan, dapat inilah. Tapi sebab apa? Saya nak menyokong atau mengikut pemimpin yang saya boleh percaya. Tapi kalau saya ada was-was, itu susah pada saya nak ikut Datuk Seri Anwar. So kalau awak tanya kenapa saya ni degil sangat tak nak ikut awak, jawapannya itulah. Awak buatlah apa pun, saya susah di belakang kepala ni, saya masih ada was-was kepada awak. So untuk leraikan ataupun ringankan masalah was-was kebolehpercayaan ini, itu yang perlu awak buat. Tingkatkan kebolehpercayaan orang kepada kamu, Datuk Seri Anwar. Awak buat sumpah laknat. Kalau awak buat sumpah laknat, mungkin saya pun akan ubah fikiran. Mungkin apa yang dituduh Datuk Seri Anwar buat selama ni memang betul fitnah kot, sebab dia berani buat sumpah laknat. Kalau tidak, mana dia berani? Kalau tidak, dia dilaknat di dunia dan di akhirat. Takkan dia buat kalau dia berani buat sumpah laknat itu. Saya pun akan terfikir, mungkin berubah fikiran terhadap kamu, Datuk Seri Anwar. Tetapi selagi kamu mengelak macam ini, bukan saya seorang, kebanyakan rakyat Malaysia pun akan bertanya, betul ke tak betul dia ni? Macam mana kita nak percaya dia ni? Itu ini. Kalau kamu boleh ubah perspektif rakyat, kamu boleh ubah perspektif saya terhadap kamu, saya pun akan ikut kamu. Saya pernah cakap pada orang, Datuk Seri Anwar, saya cakap, dia orang tanya saya banyak kali lah, kenapa tak nak ikut Anwar? Saya kata, Anwar ni dia ada potensi, dia boleh jadi pemimpin yang amat bagus. Tapi dia ada satu masalah, orang tak percaya pada dia. Dan saya sendiri ada masalah kebolehpercayaan terhadap kamu pasal benda-benda